Harinya telah sampai. Pagi ini Rafi bawakan tetamu khas untuk bersama Rafi untuk bercerita mengenai konsert 34. Sebelum tu Rafi perkenalkan dulu tetamu pagi ini, iaitu yang berbahagia Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah program radio. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Ya, Waalaikumsalam Rafiq. Pada pagi ini semoga ceria semua sekali kepada semua para pendengar Sabah FM Bagus Bah. Wah, mesti ada yang merindui suara ni di Corong Radio. Okey, kita bercerita mengenai konsert 34 ni. Tuan, boleh kongsikan apa sebenarnya cerita di sebalik penganjuran konsert Suara 34 ni? Macam mana idea ni boleh tercetus ni? Okey, kita mengadakan kolaborasi bersama dengan semua RTM negeri menerusi konsert Suara 34 yang kita mulakan pada tahun ini kerana kalau seingat kita semua RTM, semua stesen radio RTM pada 5 Januari 2024, pada waktu itu kita memperkenalkan 34 je kita suka. Kalau ingat lagi kan? Betul, kita ingat. Jadi setelah setahun kita melaksanakan 34 je kita suka. Kita mendapat sambutan yang hangat daripada semua para pendengar RTM, dan di situ semua peminat tegar radio-radio RTM telah memberikan sokongan yang penuh. Jadi bila kita berjaya mencapai lebih dari, jika jumlah keseluruhan viewers live ialah lebih dari 800 juta, almost 1 billion. Sebab pada mulanya bila kita melaksanakan percubaan pada 5 Januari 2024, kita dapat dalam 5 juta saja. Kemudian masuk bulan Februari dia melonjak kepada 32 juta. Dan seterusnya pada bulan 6 2024 kita berjaya mencapai lebih dari 50 juta. Di situ saya dah rasa wow, sebab sasaran kita memang 50 juta. Jadi bila masuk sehingga bulan 12 2024, bila kita berjaya mencapai 180 juta ke atas, jadi bila kita campurkan kepada semua sekali itu, kita mencapai lebih, maknanya kita ada lebih 500 juta pendengar, viewers yang kita dapatkan. Jadi di situlah kita merasakan pada tahun ini kita menerbitkan, kita melaksanakan, kita buat enhancement, pembaharuan menerusi Suara 34 Puncak Prestasi. Jadi kita mulakan pada 1 April yang lalu, dan untuk menghargai semua peminat, pendengar dan juga pengikut semua stesen radio RTM, kita menganjurkan siri 6 zon konsert Suara 34. Dan untuk yang kedua ini kita mengadakan konsert Suara 34 di zon Sabah, khusus di sini. Ya, betul. Baik, kalau mahu dibandingkanlah dengan konsert-konsert yang dianjurkan RTM sebelum ni kan, apa yang istimewa tentang konsert Suara 34 ni? Kalau boleh tuan kongsikan. Jadi kalau keistimewaan yang kita lihat, di setiap 6 zon itu tidak akan ada artis ataupun penyanyi yang sama. Sebab kita ingin supaya semua para pendengar kita dapat menyaksikan kepelbagaian penyanyi yang kita tampilkan, yang segar. Kecuali jika ada permintaan khas daripada para peminat ataupun para pendengar radio RTM, jadi kita mungkin akan ada penampilan istimewa contohnya. Tapi kita memang keistimewaannya ialah di 6 zon tu tidak ada penyanyi yang sama. Dan dalam masa yang sama, kenapa di 6 zon ni ialah supaya kehangatan siri konsert ini dapat didengari di semua lokasi mengikut zon. Kalau kita nak buat di setiap negeri, mungkin ada beberapa kekangan, tetapi kita menggabungkan beberapa zon tu supaya kita dapat memberi satu konsert secara percuma yang paling penting kepada semua para pendengar di setiap zon tersebut. Ya, dan sebelum ni di Johor dan kali ini di Sabah, zon Sabah. Malam ini pukul 9 malam anda boleh tonton di TV2 RTM Klik dan juga siaran radio RTM dan juga stesen daerah. Kita menampilkan artis-artis ternama antaranya Hazama Adira dan juga Asarina. Kita beres ketika tuan. Lepas ini kita ada soalan yang lain pula. Tetapi Rafiq, sebelum itu jika sebelum ini kita bila mengadakan sesebuah persembahan hiburan ataupun konsert, kita akan mengadakan di Kuala Lumpur. Jadi pada siri jelajah kali ini, apabila kita mengadakan di 6 zon, kita datang kepada para pendengar kita. Kita menghargai mereka. Betul. Kita begitu setinggi terima kasih kepada semua para pendengar kita yang menyokong setia kita selama setahun, dan pada tahun ini inilah hadiah kepada semua para pendengar radio RTM. Ya, dan sekali lagi kalau di Sabah
Jadi diorang boleh tengok lah macam mana siaran langsung tu di depan dilaksanakan kan. Selalunya tengok di kaca TV kan. Ya. Alright, dan kita kasih tiga, kita dengar dahulu lagu ini Sabah FM. Bagus lah. Yang unik, kami sentiasa bersama, terus menjadi teman setia anda. RTM Sabah. Terima kasih pada semua, setia bersama RTM Sabah. Kamulah motivasi, kamulah inspirasi, kami terus memberi yang terbaik. RTM Sabah no ikut vinasi, RTM Sabah paling sesuai. Akai sino sumindangan sabuoy no asindangan ramuyung. RTM Sabah. Terima kasih tak semimon, setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感，kami patuloy amuan, iya akahap. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is, yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration, you are the motivation. RTM, especially for you. Noriko Vinasi, Onsoy Kapio, Osonong Kopio. Terbaik, Noriko Vinasi, Onsoy Kapio, Osonong Kopio. Terbaik, terima kasih tak semimon, setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感，kami patuloy amuan, iya akahap. Terima kasih pada semua, setia bersama RTM Sabah. Kamulah motivasi, kamulah inspirasi, kami terus memberi yang terbaik. RTM, especially for you. Vinasi, Onsoy Kapio, Osonong Kopio. Terbaik, Noriko Vinasi, Onsoy Kapio. Oh, lupa lagi. Sabuoy, no? Ya, begitu. Akai sumindang. Ay, sino? Kami patuloy amuan, iya akahap. Terima kasih pada semua. Rusak kok. Terus memberi yang terbaik. RTM, especially for you. Inilah hari yang ditunggu-tunggu. Bukan hari gaji, tapi konsert Suara 34 Zon Sabah 2025 malam ini.
Kalau belum setrika baju, belum pakai makeup bar, cepat-cepat kamu. Pukul 9 malam nanti kita jumpa di Auditorium JKKN Sabah. Mau ada tempat duduk? Datang awal-awal lah. Masuk percuma. Iya, percuma. Betulkah? Abang janji, serius ni, percuma. Kalau kaki terseliu, kalau jauh, tak apa. Boleh layan juga di TV2, RTM Klik atau dengar kami di Sabah FM. Konsert Suara 34 Zon Sabah, muzik kita, jiwa kita. #Suara 34 malam ini. Kita gegar sama-sama. Sabah FM. Baik, kembali teman-teman Rafi pagi ini masih lagi bersama pengarah program Radio Encik Saiful Zaman bin Yusof. Kita bercerita mengenai konsert Suara 34 dan kita ada kongsi sikit tadi, tapi kita mau beralih lain pula soalan lah tuan kan. Alang-alang tuan bos sudah dari sini ni. Baru-baru ni RTM mendapat pengiktirafan yang tersenarai dalam 30 radio terbaik dunia. Sasaran radio RTM selepas ni macam mana pula pandangan tuan? Dia Rafiq, kita sebenarnya tak tersangka yang kita akan tersenarai dalam radio 30 terbaik dunia menerusi Triathlon Digital Audio Broadcasting. Sebab tujuan saya apabila saya ditempatkan di program radio ialah bagaimana untuk menaikkan semua stesen radio RTM supaya lebih dikenali dan menjadi popular. Sebab kita perlu menjadi trendsetter. Sebab yang kedua ialah apabila radio RTM menjadi trendsetter, maknanya kita perlu diikuti oleh semua rakan-rakan stesen radio lain. Dan kita kena menerajui penyiaran audio ataupun penyiaran radio di Malaysia ini. Dan untuk yang kita lihat, apabila rakan-rakan kita juga memberitahu yang mereka mungkin radio nombor 1 di Malaysia ataupun mereka nombor berapa pun di Malaysia, tetapi yang paling kita tidak sangka apabila kita mendapat tempat ke-30 dalam global. Itu yang kita merasakan kehangatan semua stesen radio RTM itu 34 stesen, 2 dalam talian dan 1 suara itu berjaya kita lonjakkan menerusi global. Dan kita harapkan apabila kita tersenarai dalam 30 radio terbaik dunia ini, kita perlu kekalkan prestasi dan kita perlu mencipta kepelbagaian kandungan. Supaya betul. Kita menjadi buffet kandungan untuk semua masyarakat di Malaysia dan juga kita dapat menjadi satu duta semua produk Malaysia berada di luar negara. Jadi kita kena cross border, kita kena merensasi sepadan supaya suara kita dapat didengari di 7 benua. Dan dalam masa sama, di sinilah caranya untuk kita mengangkat kandungan-kandungan tempatan ataupun hyperlocal kita untuk dikenali di seluruh dunia. Seperti seni, warisan, tradisi, kebudayaan, makanan dan juga pelbagaian kaum serta keharmonian Malaysia Madani kita ke seluruh dunia. Ya, dengan kemajuan teknologi sekarang ni, kemajuan AI ni, seiringlah pandangan tuan untuk 5 tahun ke depan dengan drastiknya kemajuan AI ni, bagaimana RTM mengharunginya? Kita perlu menjadi trendsetter kepada AI. Kalau kita ingat kembali pada tahun 2023, sewaktu itu kita membuat percubaan avatar AI. Menggunakan TV6. TV6 ialah saluran percubaan digital RTM yang ke-6 lah. Jadi di situ kita membuat percubaan dan kemudian kita juga membuat percubaan avatar AI menerusi TV1, TV2 dan juga OK. Jadi di situ ialah permulaannya. Sebab apabila avatar, seingat saya, apabila avatar AI untuk saluran TV ini sebelum radio, saya mencuba menggunakan diri saya sendiri. Jadi bagaimana saya mengubah diri saya lelaki menjadi wanita, rambut panjang, sehingga kan dalam satu mesyuarat rakan mesyuarat saya mengatakan, wah, cantiknya siapa itu? Itu saya ya. Jadi kemudian kita mengembangkannya menjadikan avatar. Dan kalau macam untuk stesen radio RTM, kita ingin menjadikan radio intelijen. Bermaksud pada masa hadapan ataupun sekarang kita membuat percubaan menggunakan radio muzik ataupun muzik FM, iaitu saluran radio RTM dalam talian. Di situ kita membuat percubaan menggunakan AIRA. AIRA itu ialah AI, RA itu ialah radio. Jadi kita gabungkan menjadikan AIRA. Dan dalam masa yang sama kita juga sedang membangunkan voice bank untuk kita melihatkan kepelbagaian bahasa
jika pendengar sedang mendengar dalam bahasa Kadazan Dusun, secara automatically mereka juga boleh memilih untuk mendengar dalam bahasa Tamil ataupun Mandarin. Ataupun Bidayuh contohnya, ataupun Dayak contohnya. Jadi apabila kita membuat rakaman kepelbagaian bahasa itu, supaya kita ada satu simpanan ataupun arsip yang pada masa hadapan untuk generasi seterusnya. Sebab mungkin golongan muda ataupun generasi hari ini bila tidak mengamalkan sesebuah ataupun sesuatu bahasa itu, kita kuatiri yang bahasa itu akan tenggelam dan lama-kelamaan akan pupus. Ya, betul, saya sangat setuju. Jadi kita akan rasa satu kerugian sebab kalau kita tidak menjadikannya sebegitu, kita akan kehilangan satu-satunya khazanah negara yang begitu bernilai harganya. Betul. Supaya jika generasi baru akan datang, mereka masih mengetahui yang patah perkataan itu wujud. Dan yang paling penting, jika patah perkataan itu wujud, bagaimana sebutannya, bagaimana pronunciation-nya. Jadi adakah begitu? Jadi di situ yang kita mengumpulkan semua jenis bahasa yang terdapat di negara kita, dialek dan juga bahasa-bahasa etnik, supaya kita boleh menggunakan pakai pada masa hadapan. Dan dalam masa yang sama, kita juga menjadikan itu sebagai salah satu khazanah negara yang berharga. Dan untuk AI ini, kita perlu sentiasa menjadi trendsetter, kita menjadi pemula supaya kita sentiasa diikuti dan kita boleh menggunakan kebijaksanaan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi kepada yang berikan AI itu, jangan risau sebab AI itu bukan raksasa. Dia ialah kemudahan ataupun kajian kelakuan behavior kita untuk memudahkan semua operasi yang lebih efisien pada stesen radio, TV ataupun media pada masa hadapan. Jadi jangan salah gunakan teknologi itu, tapi gunakan untuk kebaikan kita bersama. Ya, itulah perkembangan antropologi dan sosiologi dalam AI ni. Alang-alang kita bercerita mengenai AI ni di radio ni kan, boleh tuan kongsikan pandangan mengenai orang buat lagu sekarang ni menggunakan AI dan lirik sendiri menggunakan ChatGPT. Macam mana tu? Bila Rafiq dengar kan, rasa tidak sampai bila komputer yang buat. Pandangan tu macam mana? Okey, dia perbezaan antara teknologi digital dan juga analog serta kebijaksanaan menggunakan artificial intelligence. Sentuhan itu berbeza antara yang dicipta oleh kita sebagai manusia ataupun robot. Sebab AI itu ialah robot. Robot kita mengingest semua patah perkataan, perasaan, gerak, kelakuan, pertuturan, behavior kita di dalam robot itu. Yang robot itu akan melihat di manakah kesesuaian ataupun ketajaman untuk disutkan ataupun distabilkan dengan keperluan yang kita gunakan. Tetapi adakah dalam masa yang sama kini sentuhan, perasaan dan emosi pencipta lagu manusia ataupun AI itu lebih berkesan, ataupun penggunaan teknologi menggunakan AI itu untuk mencipta lagu dan juga lirik itu lebih berkesan? Adakah sentuhan itu boleh dirasai ataupun sampai kepada pendengar ataupun masyarakat untuk sesebuah lagu itu dirasai? Sebab kita paling penting, kita kena, bila kita mencipta lagu ataupun melodi, ekspresi ataupun lirik serta lagu itu kena touch listener heart. Ya, sangat betul. Dan bila kita dapat touch listener heart, jadi kita dapat capture listener's mind. Sebab setiap baik-baik lagu, setiap ritma yang dicipta itu, dia perlu memberikan satu visualisasi kepada para pendengar untuk menghayati apakah maksud di sebalik lagu itu. Betul. Jadi adakah AI boleh merasai sebegitu? Jadi sama-sama kita fikirkan. Renung-renungkan. Ya. Okey, kita bercakap mengenai radio ni. 10 tahun akan datang, bagaimana pula pandangan tuan mengenai radio ni? Radio akan hidup selamanya kerana permulaan kita dalam media ialah radio. Kita ada shortwave, kita ada frequency modulation, dan kemudian radio ini digunakan untuk semua perhubungan. Sama ada di angkasa, di udara, di daratan dan juga di laut. Betul. Jadi penggunaan radio ini memudahkan. Sebagai contohnya, kita dulu tidak pernah ingin mengadakan visual radio ataupun radio bervisual pada hari ini. Yang kita perkenalkan menerusi Galaxy Music satu ketika dahulu pada tahun 2012. Di situ kita membuat percubaan bagaimanakah radio dapat kita sampaikan kepada para pendengar dan juga para penonton. Sebab TV memang betul lah audio dan video, tetapi untuk radio ni pendengar kita ingin melihat wajah DJ yang handsome seperti Rafiq ini kan. Jadi kita boleh
melihat, kita boleh berkomunikasi. Kalau tidak bertetang mata, kalau tidak melihat sendiri, bagaimana kita ingin merasai apa yang disampaikan oleh para penyampai kita kepada semua para pendengar. Jadi kebolehupayaan multimedia satu ketika dahulu dan hari ini ialah hypermedia. Kita boleh merentasi semua sepadan kita di seluruh dunia. Dan mungkin contohnya jika kita mendengar RTM Klik di Antartika, kita boleh melihat Rafiq di Sabah FM. Wow, Rafiq, anda buat apa hari ini? Saya sejuk di Antartika ini. Jadi kita boleh berkomunikasi dan jika kita boleh menyampaikan secara audio dan juga video. Dan untuk radio, visual to supplement the audio. Sebab radio, bila kita bercakap dalam radio, kita menggunakan banyak patah perkataan untuk kita memvisualkan kepada para pendengar. Betul. Tetapi untuk memudahkan semua para pendengar kita melihat apa yang kita lakukan, contohnya bila kita buat suara 34 pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, ataupun kalau dulu kita buat 34 je kita suka, bila kita mengangkat seni warisan dan budaya itu ataupun pelancongan, jadi orang boleh melihat bagaimanakah contohnya seni membuat headgear, seni pakaian itu tersendiri, dan kemudian budaya apa yang nak disampaikan, bagaimana tarian. Jadi selain mendengar, mereka juga boleh menonton menerusi media sosial, ataupun pada hari ini lebih mudah muat turun RTM Klik betul-betul percuma di mana saja anda nak tengok, nak tonton, nak dengar ataupun nak lihat semula. Jadi anda boleh mendengar dari mana saja anda berada. Ya, seluruh dunia. Itulah. Kalau bercerita mengenai seni ni tidak akan habis. Seni ni besar, luas. Kita boleh cerita mengenai daripada akarnya sehinggalah bunga seni itu sendiri. Kita beralih kepada konsep ni lah, Zon Sabah malam ini. Apa yang impak Tuan harapkan daripada konsep malam ini? Okey, kita setiap perkara ataupun projek yang kita buat, kita ada matlamat ataupun objektif. Jadi selain kita menghargai semua peminat stesen radio RTM, sama ada di utara, Sabah, Sarawak, Timur, Selatan ataupun di zon tengah, inilah cara kami menghargai anda. Inilah nilainya kerana sokongan setia anda dan pendengaran anda yang tidak berbelah bagi kepada kami selama ini. Jadi teruskan bersama kami di semua stesen radio RTM dan juga muat turun RTM Klik. Dan untuk pada malam ini yang berada berdekatan di Auditorium JKKN Sabah, boleh datang untuk menyaksikan konsert secara langsung menerusi TV2, RTM Klik dan juga Sabah FM. Tapi dalam masa yang sama, jika anda nak datang, datanglah awal sebab tempat terhad. Jadi kalau kita punya siaran langsung ialah pada pukul 9 malam, jadi datanglah mungkin pada pukul 8. Itu pun mungkin ada yang lebih awal pada malam ini untuk datang untuk menyaksikan sebab kita ada Hazama, Azarina, kita ada Kiki dan juga Jacqueline Chia serta yang lain. Jadi untuk malam ini, sesiapa yang ada berdekatan dengan Auditorium JKKN Sabah, datang beramai-ramai. Kalau yang jauh, contohnya di Johor, ingin menonton menerusi TV2 ataupun RTM Klik dan juga boleh mendengar Sabah FM menerusi RTM Klik. Betul. Jadi datang beramai-ramai dan tonton konsert suara 34 Zon Sabah pada 9 malam ini dari Auditorium JKKN menerusi TV2, RTM Klik dan juga Sabah FM. Ya, kepada anda yang mendengarkan ini, datanglah lebih awal sebab tempat parking kereta tu pun terhad. Jadi kena datang awal malam ini. Siapa yang Tuan sangat mau tengok malam ni? Artis-artis yang kita akan tampilkan. Saya mau tengok semua artis yang kita senaraikan itu. Sebab keistimewaannya di setiap zon tu tidak ada artis yang sama. Jadi kita ada kepelbagaian. Kepada mereka yang mungkin terlepas untuk menonton secara langsung, boleh tonton di VOD RTM Klik. Jadi boleh tonton konsert suara 34 di situ pada bila-bila masa anda berada. Dan juga boleh selain RTM Klik di telefon, boleh juga menonton menerusi TV. Boleh muat turun juga di Android TV, aplikasi RTM Klik untuk anda menonton. Kalau skrin anda besar 55 inci ataupun 50 inci ataupun 65 inci, lebih terang di situ sebab kita menyiarkan dan juga kita menyimpan kita punya konsert itu menerusi HD. Ya, itulah kelebihan sekarang ni, semua boleh dicapai dengan hujung jari saya. Yang penting kita bijak menggunakannya. Terima kasih Tuan Encik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah program radio bersama Rafiq pagi ini, slot khas untuk bercerita mengenai radio seni dan juga konsert itu sendiri, konsert suara 34 Zon Sabah kali ini. Terima kasih Tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Lepas ni cuba lagi makanan-makanan Sabah yang banyak tradisi. Setakat ni makanan tradisi Sabah apa yang Tuan? Saya sebenarnya suka bila datang ke sini, saya akan cari ikan sebelah tu. Ikan goreng tepung tu. Oh itu. Oh, kena bawa ni lepas ni. Mari kita versi ketiga dan dengarkan lagu ini, Joget Mengikut Rasa Jacqueline Chia. Malam ini Jacqueline Chia juga akan membawa persembahan. Guys, kita jumpa malam ini. Sampai fam. Bagus banget.
Sabah FM. Bagus bah